saya bukan John Cena. Kalau saya John Cena, begini saya buat. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allah bagi macam-macam kat semua. Maka Allah kata apa? Fasalli li rabbika, bismaya dekat Tuhan kau. Bismaya. Wanhar, dan sembelihlah korban. Yang kedua tuan-tuan, yang Allah nak daripada ibadat kita ni ialah yang cantik. Sebab Allah Ta'ala tu cantik. Apa dalil dia? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala cantik dan dia nak yang cantik-cantik. Sebab tu malam ni cuba tuan-tuan tengok, kita pakai baju cantik-cantik. Kak So pakai Telekom Siti Rocket, nah, Siti Fatimah, abang-abang pakai baju Melayu, Allah muntah bergantak. Adik-adik pakai baju seluar jean, baju setan tu cantik. Seluar jean baju setan Ustaz ada. Kalau seluar jean bajunya setan lah apa. Allah Ta'ala dia suka yang cantik-cantik. Termasuklah korban. Korban ni kita buat untuk Allah sebab perintah Allah. Maka buatlah korban cantik-cantik. Kerana yang cantik-cantik itulah melambangkan takwa. Yang buat elok-elok, sembahyang bagus-bagus, puasa bagus-bagus, melambangkan takwa. Kalau puasa main-main, belum takwa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, puasa Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya awak jadi orang bertakwa. Semua ibadat ni untuk menjadikan kita bertakwa kepada Allah. Sembahyang supaya jadi takwa pada Tuhan. Puasa, buat haji, termasuklah salah satu ibadatnya ialah korban supaya awak dekat dengan Tuhan. Korban supaya tanda kasih pada Allah. Korban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka bila kita buat yang tadi, tujuan kita apa dia? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan jadi orang bertakwa. Wallahu a'lam. Sekarang ni bulan Ramadan, pergilah sembahyang tarawih di masjid. I semen sunat jepun, penyakit jepun. Abang tak sedekah ke bagi orang buka puasa bulan Ramadan? Cuba tengok, haji tu ambil 2 malam, haji tu ambil 2 malam, Kak Beda ambil 1 malam, abang ambil lah 1 malam. Bang, sedekah orang buka puasa bang. Allah yang kasih buat pasal sedekah apa bendanya, sunat je. Jepun lagi. Abang tak dengar ke malam ni ada ceramah Ustaz Kazim datang dari Ipoh? Abang tak payahlah, sunat Jepun, penyakit Jepun. Abang tak bagi salam dekat dia bang, sunat Jepun. Abang tak pergi bang ziarah dia sakit bang, sunat Jepun. Lama-lama masuk apa? Masuk dalam kubur. Mat, aku nak mati mat. Mati je pun, matilah. Bila nak mati tak ada pula je pun. Sebab kita menganggap kecil ibadat. Salam. Sebab dah pernah buat. Bila kau buat? Tahun lamanya 2000. Tahun 2000 buat. Jadi buat apa lagi buat? Saya dah buat tahun 2000 Ustaz. Abang Haji, jemputlah makan. Oh minta maaf Ustaz, saya dah makan. Bila bagi makan? Tahun 2000. Oh, bak untuk ke darah tiap-tiap hari makan. Bak ke gula tiap-tiap hari makan. Bak pahala dah buat.
Tapi cakap saya ngikut Nabi. Tapi cakap saya ngikut Nabi. Ada orang marah saya baca doa kunut. Ustaz, Nabi mana baca kunut? Nabi baca. Saya tak baca kunut. Saya ikut Nabi. Oh bagus. Abang ikut Nabi Bagus. Kunut tak baca Bagus. Bang, Nabi Muhammad korban tiap-tiap tahun. Tak nak ikut ke? Nabi Muhammad korban tiap-tiap tahun. Tak nak ikut ke? Nabi Muhammad bila dia korban, dia sembelih sendiri kambing dia. Tak nak ikut ke? Ada sekali Nabi Muhammad korban 60 ekor kambing. Tak nak ikut ke? Tak apalah, biarlah orang ikut. Saya nak balik Ustaz. Assalamualaikum. Nasib baik saya bukan John Cena. Kalau saya John Cena, begini saya buat. Pandai-pandai cakap orang tak ikut Nabi, bid'ah dan sebagainya. Kalau awak kata bid'ah, jom kita ikut apa yang Nabi Muhammad buat. Nabi Muhammad semayang berjamaah tiap-tiap waktu. Adakah semayang? Nabi Muhammad tak pernah miss semayang subuh berjamaah. Engkau berkali miss. Tiap-tiap hari miss. Komplain sana, komplain sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Inna waliyyi Allah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Wa tahsabuhum ayqaban wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal. Wa qalbuhum basitun zira'a bil wasil law ittalaqa alayhim la wallaita minhum firaran wa la mulita minhum ru'ba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahdud minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna Rabbi 'ala siratin mustaqim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Bismillahi arqi wallahu yashfi. Allahumma rabban nas mudhibal ba' ishfi anta syafi wa la syafi illa anta wa la yughadir saqman illa anta. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Bismillahil kabir. A'udzu billahil 'azim min syarri kulli 'arqin ma'arib wa min syarri harin nar. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Wa huwal qawiyyul aziz. Wa huwal qawiyyul aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.